Assalamualaikum. Cuba anda bayangkan kalau tak ada siapa pun yang jumpa algebra. Di sinilah Al-Khwarizmi muncul. Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Islam dari zaman kegemilangan Baghdad, sering digelar bapa algebra. Buku beliau yang hebat, inilah yang memperkenalkan algebra kepada dunia. Tapi beliau tak berhenti di situ sahaja. Perkataan algoritma itu sendiri berasal daripada nama beliau. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh beliau dalam bidang komputer moden dan kira-kira yang susah. Hasil kerja beliau menjadi asas untuk macam-macam benda, daripada kira-kira yang mudah sehinggalah ke sistem komputer yang kita guna hari ini. Betul. Setiap kali korang guna telefon pintar atau komputer, sebenarnya korang sedang menggunakan warisan Al-Khwarizmi. Jadi lain kali, bila korang selesaikan persamaan atau buat kod untuk aplikasi, ingatlah semuanya bermula daripada seorang ilmuwan Islam yang mengubah terus dunia matematik. Siapa laka kan? Asas teknologi moden hari ini sebenarnya datang daripada seorang pemikir yang hebat. Sangat memberi inspirasi kan?